husband ni ada 11 orang. Seorang dah tak ada, so tinggal 10. So bayangkan pergi ke rumah, setiap rumah raya tu memang kalau berkumpul memang ramai. So hari ni kita orang pergi ke Puncak Alam. Dan nak pergi beraya ke mana lagi ya abang? Mak saudara. Rumah mak saudara dekat area situ je lah. Area situ. Dekat rumah mak saudara belah ayahnya. So kat situ kita beraya. Hari ni kita beraya lah. Memang hari ni all out. Sekejap. Sini gabung kat pasir. Hai guys. Okay, dah sampai ke rumah dia. Kita pergi rumah dia. Tengah tunggu beberapa lagi orang yang tak sampai lagi. So kita pergi. Kita orang first yang sampai dulu. Orang first. Hai. Hijau. Dia main air. Dia ni mulalah. Oh, kejap depan, kejap belakang. Kau. Tak gambar yang paling comel. Hijau. Sila. Tengok post dia. Orang yang terdorong, orang tamu juga sampai. Masuk ujung. Berhenti. Katakanlah. Akak kan aku. Anak agak di puisi je. Ayah macam yang. Janganlah. Sana itu. Lambul. Kami mengucapkan
So dia kata dia duduk rumah anak dia. So kita ala-ala dah dekat dengan rumah adik ipar saya tu. So kita orang pergi sekali tempat je. Okay. Jangan bawa beg akak. Tak boleh dekat dalam. Aku ni tak mau tarik. Dah. Kau lah. Nak ambil kawasan ni. Masa ni dapat tahu yang Maklum tak dekat rumah. Katanya Maklum pergi rumah adik dia. So yang tinggal adalah anak sulung dia. Alang-alang kami dah sampai, so terusnya lah kan. Maka tamatlah aktiviti beraya saya hari ni. Walaupun dua rumah tapi penat juga kan. Tapi tak apa, walaupun penat, ia sangat berbaloi dapat berkumpul bersama ramai-ramai. Okay, bye.